Selamat datang ke Sekolah Kebangsaan, Arbon Matu. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat semua, sekolah kami adalah bebas dari asap rokok. Kebakaran boleh berlaku pada bila-bila masa tanpa mengira tempat. Dalam sebuah sekolah, keselamatan murid merupakan keutamaan kita. Tuan-tuan dan puan-puan adalah individu yang akan memimpin murid keluar dengan selamat sebelum pasukan bomba tiba di lokasi. Oleh itu, pengetahuan asas mengenai pencegahan kebakaran dan tindakan kecemasan amat penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, apabila berlaku kebakaran, perkara paling penting ialah menyelamatkan nyawa, bukan harta benda. Tuan hendaklah bertenang dan mengelakkan suasana panik, mengaktifkan sistem amaran kebakaran atau memaklumkan kepada pihak sekolah, mengarahkan murid keluar mengikut laluan kecemasan yang telah ditetapkan. Memastikan murid tidak berlari, tidak menolak dan tidak berpatah balik mengambil barang, menutup pintu bilik sekiranya, membuat simakan kehadiran di kawasan berkumpul, memaklumkan segera kepada pihak bomba sekiranya terdapat murid atau guru yang masih berada di dalam bangunan. Walau bagaimanapun, alat pemadam api hanya digunakan sekiranya api masih kecil dan keadaan benar-benar selamat. Jika api telah merebak atau asap semakin tebal, tinggalkan kawasan tersebut dengan segera dan tunggu ketibaan pasukan bomba. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahawa keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Kita mampu mengurangkan risiko kebakaran serta melindungi nyawa dan harta benda. Sekian, terima kasih.